Assalamualaikum and hi everyone. I'm Muhammad Fateh bin Muhammad Faizan, your Masa TV reporter of PSS TV SK Sutaong. Today is a very special and emotional day. We are here to celebrate the retirement of our wonderful teacher, Teacher Dahlia. Dan saya, Nazara Azalia binti Naim, bertamu kedua anda kerana pada hari ini juga kita turut sama berkumpul untuk meraihkan persaraan seorang insan yang sangat berjasa kepada sekolah kita, iaitu Encik Muhammad Din. Untuk pengetahuan semua, Encik Din telah banyak membantu pada bahagian fotokopi dan juga turut sama membantu memastikan sekolah kita sentiasa selesa, bersih dan selamat melalui kerja-kerja teknikal. Walaupun beliau jarang kelihatan di hadapan, tetapi kerja keras dan usaha beliau di belakang tabir sangat penting untuk keselesaan kami semua. Teacher Dahlia has been part of our school for many years. She has taught, guided and inspired so many people. With patience, kindness and wisdom, she has helped us learn and grow. We will always remember her warm smile, caring heart and great lessons both inside and outside of the classroom. Jadi, jom sama-sama kita saksikan episod sepenuhnya ini. Jom! Di sini jua memori tercipta, walau seketika terjalin kasih kita. Mungkin di sini kita akan terpisah, kenangan bersama. Adalah menuntut ilmu itu adalah satu penanaman yang akan terus kekal untuk selamanya. Tapi sekali lagi saya ingin menjemput semua warga stesen dan AJT dan bahkan yang diraihkan dalam majlis persaraan bersama pada hari ini. Okey, dan alhamdulillah dengan berhasilnya majlis realisasinya majlis pada hari ini, maka teacher ingin terlebih dahulu mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada barisan penerusan Terjalin kasih kita, mungkin di sini kita akan terpisah. Thank you Teacher Dahlia for everything you've done for us. You'll always be a part of our hearts and our school. We wish you a happy, healthy and joyful retirement. Dan terima kasih juga Encik Din atas segala jasa dan pengorbanan. Kami doakan semoga sentiasa sihat, ceria dan bahagia dalam menjalani kehidupan selepas persaraan. Sekian sahaja laporan kami pada hari istimewa ini. Saya Zara Azalia Dan saya Muhammad Al-Fateh melaporkan untuk Masa TV. Assalamualaikum.